Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tinggalkan arak, ya, atau engkim, ya, dadah dan ketum. Tinggalkan tiga benda, ya, sahabat-sahabat dikasihi Allah. Kalau ingin berjaya, nak maju, membangun dan kejayaan, mesti kena tinggalkan tiga perkara, ya, sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, arak, engkim lah, ya, dadah dan ketum. Tinggalkanlah kalau boleh semua, sahabat yang dikasihi Allah SWT, ya. Hidup ini adalah amanah daripada Allah SWT, ya. Jadi jagalah tubuh badan kita, akal dan jiwa kita, ya. Adalah nikmat yang kita wajib jaga, ya. Faham, usahakan dengan arak, ya, engkim, dadah dan ketum yang boleh mendarahkan diri dan keluarga. Allah SWT yang berfirman, ya, wahai orang yang beriman, sungguhnya arak, engkim, ya, judi dan undi nasib adalah najis daripada perbuatan syaitan, ya. Maka jauhilah ia agar igun, ya, semuhai berjaya. Surah Al-Maidah ayat 90, ya, sahabat yang dikasihi Allah SWT. Arak, ya, engkim, dadah dan ketum, ya, bahan yang memabukkan, melemahkan akal sebenarnya, ya. Melemahkan akal, merosakkan kesihatan, menghancurkan masa depan, ya, anak muda kita, ya. Anak muda kita enek-enek masa depan, ya. Dan berapa ramai yang paling hilang, ya, hilang pekerjaan, ya, hilang kasih sayang disebabkan ambil dadah, pengaruh dadah, ya, daripada pengaruh dadah, engkim, arak, dadah dan ketum, ya. Hilang pekerjaan, hilang keluarga, hilang bini, ya, hilang isteri, ya, itu, ya, tengkap laki bini yang disebabkan mengambil bahan terlarang, ya. Contoh dadah, arak dan ketum. Hilang pekerjaan, ya, hilang meruah diri, ya, hargai diri, ya. Ingat, kita ni ada meruah diri, ya, sahabat dikasihi Allah SWT. Kerana terjebak dengan perkara ini, Sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, ya, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, ya, setiap yang memabukkan yang adalah haramnya hadis riwayat Muslim. Itu je lah nak sampaikan, ya, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah SWT, ya. Ingat, ya, pesan, ya, aku pesan, ya, tiga perkara, ya, arak, dadah dan ketum. Tinggalkanlah, ya, sahabat dikasihi Allah SWT, sebab sayang, ya. Sebab kita masa muda kan ni, masa muda, umur kita boleh pergi jauh, ya, kita boleh maju, ya, boleh maju ke hadapan. Sebab dunia ni indah, ya, sahabat dikasihi Allah SWT, ya. Dunia ni indah. Allah yang menghukum sebarangan, ya. Ingat, ya, sahabat yang dikasihi Allah SWT, ya. Allah yang menghukum sebarangan. Allah ni ada bersifat kasih dan sayang. Berbanyaklah kita mohon taubat kepada Allah, kembali kepada kemampuan Allah, ya, beristighfar, ya. Astagfirullahalazim, la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Lepas itu bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ya. Itulah yang saya sampaikan pesan pada hari ini, ya. Kita kembali kepada fitrah lah, kembali kepada agama Islam yang sayang, ya. Sebab kita ni hak milik Allah sebenarnya. Kita ni dunia ni hanya pinjaman semata-mata, ya, sahabat yang dikasihi Allah SWT. Kita bukan siapa-siapa, ya. Kita ni hak milik Allah. Kita ni hamba Allah, ya. Sahabat dikasihi Allah SWT. Wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.